Nak nampak keras, bukan hanya sekadar sampu krim. Bila aliran darah tak lancar dan juga apabila aliran darah kita tak baik, dia akan menyebabkan kegagalan berfungsi dengan baik kepada alat kelamin lelaki. Apabila perkara ini berterusan, kita ambil suplemen yang sebenarnya yang mana disarankan oleh kita tuan-tuan, aliran darah kita akan lancar dan akan berlakulah ketegangan yang amat baik pada tubuh badan kita, terutamanya kepada anggota kelakian kita, dan akan menyebabkan kekerasan akan berlaku secara maksimum dan akan melancarkan darah serta tidak langsung akan menimbulkan urat-urat yang sepatutnya timbul di tempat tersebut tuan-tuan. Itulah yang kita tekankan kepada tuan-tuan untuk mengamalkan produk Madu Libya. Kita telah formulasikan dengan 4 bahan utama yang bantu melancarkan aliran darah supaya alat kelamin kita menjadi lebih padu, kuat, keras dan juga membesar dengan baik. Nampak di belakang saya ini, parcel yang dikeluarkan beratus-ratus setiap hari bukan sebab marketing kuat, tapi sebab ramai yang repeat order untuk mendapatkan produk kami tuan-tuan. Confirm yang telah pun beli akan beli untuk yang seterusnya dan repeat lagi untuk barangan yang kami adakan ini tuan-tuan. Barangan yang ada dalam produk Madu Libya ini bahan-bahan asli ataupun bahan-bahan alami. Pertama tuan-tuan, kita ada madu asli. Yang kedua, kita ada tongkat ali. Kita ada maka. Kita ada buti superba untuk melancarkan aliran darah tuan-tuan dan juga memberi penambahan ataupun kelancaran kepada hormon testosteron dalam tubuh badan kita tuan-tuan. Tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan, setiap hari ada je order yang baru masuk. Kadang-kadang staf kami tak mampu dan tak sempat untuk membungkus order tuan-tuan. Kerana apa? Terlalu banyak yang repeat order. Apa hasilnya tuan-tuan apabila mengamalkan produk Madu Libya ini tuan-tuan? Ini yang kita nak tunggu. Hasil dan testimoni daripada produk Madu Libya. Yang pertamanya keras dan padu yang semaksimum mungkin. Nampak lebih besar dan juga lebih tegang. Dan juga yang ini yang kita nantikan lebih tahan lama apabila dayung bersama. Stok Madu Libya dah tak banyak tuan-tuan. Orang kat luar sana kuat repeat. Banyak yang sedang membeli dengan produk Madu Libya ini tuan-tuan. Jadi jangan tunggu lama-lama tuan-tuan. Boleh mulakan untuk membeli dengan kotak yang pertama yang telah pun kami formulasikan dengan bahan-bahan yang terbaik serta packaging dan kotak yang terbaru. Abang-abang boleh try sendiri dan abang-abang akan dapat keberkesanannya hari ini. Tekan button di bawah. Anda rasai sendiri beza apabila anda mengamalkan produk Madu Libya ini dan aliran darah anda akan lebih lancar.